Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Arif Pepaya. Ini kebun Arif, kebun sawit nih saudaraku. Tengok belum sampai 2 tahun. Tengok, masya Allah, tabarakallah. Tengok dia punya buah saudaraku. Alhamdulillah. Semua saudaraku, semua dia sudah keluar buah semua saudaraku. Alhamdulillah. Jom ikut saudaraku. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tengok saudaraku. Keliling saudaraku. Tengok. Wah, tengok kalau tengok dari jauh. Dia kasih tutup sama buah saudaraku. Ini yang hitam-hitam nih dia punya buah semua saudaraku. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Belum sampai umur 2 tahun. Keliling saudaraku. Kalau tak percaya tengok. Keliling saudaraku. Kalau mau tahu dia punya pupuk ataupun baja, pakai MPK 1616. Tak banyak saudaraku. Saya bagi tak sampai 1 genggam. Masya Allah, tabarakallah. Tengok saudaraku. Dia punya buah. Mantap. Jadi kalau suka tanam, tak payah tunggu bila-bila saudaraku. Tanam saja. Kalau tengok orang punya, mau tanam. Jadi sebelum terlewat, semakin lama semakin tua saudaraku. Jadi nauzubillah, kita tak panjang umur, anak-anak kita biar senang macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Lebat betul saudaraku. Kuncinya rajin, jaga betul-betul. Kalau sawit nih dia tak susah saudaraku. Sudah umur 1,5 tahun, dekat 2 tahun baru saya pruning. Tengok. Ini nanti buahnya saya buang semua saudaraku. Buang semua. Biar dia keluar buah. Tengok saudaraku. Sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Tengok. Jom tengok yang lain saudaraku. Tengok saudaraku. Sampai ke atas dia punya buah. Tengok. Ini buah ini saudaraku. Buah, tengok. Kalau tak percaya keliling saudaraku. Alhamdulillah. Tengok nih. Masya Allah, tabarakallah. Kan keliling saudaraku. Tengok. Buah semua saudaraku. Jadi kalau mau macam ini saudaraku, 3 bulan sekali bagi baja ataupun pupuk. Tengok. Masya Allah, tabarakallah. Kalau macam ni tak suka ke saudaraku? Tak mau kah? Aduh, tengok. Masya Allah. Tengok saudaraku. Wah, besar saudaraku. Tengok. Wow, mantap. Tengok saudaraku. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu dia mungkin dulu dia punya ibu mungkin memang macam ini mungkin. Betul-betul mantap nih. Bibitnya. Anak pokok sawit. Alhamdulillah saudaraku. Tak banyak saudaraku. Dekat sini saya tanam 5 hektar saja saudaraku. Tuh 5 hektar saja.
Tuh. Dekat bukit nih saudaraku. Dekat bukit. Dekat bukit saudaraku. Semua saudaraku, rata-rata keluar buah semua. Keluar buah semua saudaraku. Alhamdulillah. Tabarakallah. Tengok dia punya pokok saudaraku. Bukan tinggi. Masih kecil. Dia punya pokok. Mungkin 2,5 meter kalau saya ukur. Alhamdulillah. Belum tinggi saudaraku. Dia punya pokok. Masih kecil dia punya pokok. Tengok dia punya buah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tengok saudaraku. Tengok dia punya buah. Keliling saudaraku. Alhamdulillah. Tengok dia punya pokok. Nih. Belum besar saudaraku, alhamdulillah, tapi dia punya buah, masya Allah, tabarakallah. Itu saya punya abang tengah potong rumput saudaraku. Semua dia keluar saudaraku, keluar buah. Tuh. Hijau-hijau saudaraku, hijau pekat. Alhamdulillah. Nih. Ini paling subur nih. Paling subur. Tengok dia baru keluar. Baru keluar saudaraku, baru keluar buah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih saudaraku, terima kasih banyak-banyak sudah dukung Arif. Tengok dia punya buah sudah mulai keluar saudaraku. Merata saudaraku, semua alhamdulillah semua keluar buah semua. Oh nih. Wah, ini lagi nih. Tengok. Masya Allah. Tengok nih buah nih saudaraku. Tengok buah nih. Tengok nih buah semua saudaraku. Tuh. Ini baru keluar lagi nih. Masya Allah, tabarakallah. Tengok. Keluar buah semua saudaraku. Semua keluar. Tengok. Alhamdulillah. Saya pakai baja 16 saudaraku. Tengok. Masya Allah, tabarakallah. Tengok saudaraku. Nih. Tengok dia punya pokok. Bukan besar saudaraku, kecil. Tapi alhamdulillah. 5 hektar saja saudaraku. Kebun sawitnya. Tuh. Tengok dia punya pokok saudaraku. Tak ada yang kuning saudaraku. Tengok subur-subur. Alhamdulillah. Tapi saya meskipun sawit, mula-mula tanam dulu saya taruh itu saudaraku. Taruh apa? Kapur dolomit. Ini bekas kayu getah dulu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saudaraku sudah dukung channelnya Arif Pepaya. Mudah-mudahan Allah yang balas. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa saudaraku yang baru jumpa channelnya Arif, like, subscribe, dan komen. Terima kasih saudaraku. Oke saudaraku, sampai di sini dulu. Insyaallah kalau ada kegiatan lagi nanti Arif upload lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.